Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ni kita orang bercamping lagi. Tapi bachelor camping guys. Dah lama tak bachelor camping kan. Dengan kawan abang highlight kat depan tu. Ini Jumaat petang kan. Agak jam sebab cuti sekolah. Kita cuba wild camping Pak Mus Campsite. Okay, mungkin ramai dah pernah pergi. Hopefully semuanya selamat guys. 2 kenderaan dan 6 orang kita orang. Semuanya bachelor. Kita tengok nanti. Kita layan off-road guys. Mantap. Agak mendung lah petang ni. Biasalah ni dah bulan 9 dah start musim hujan. Hopefully all good lah. Agak lewat kami semua santai-santai je lepas solat Jumaat. Jadi meet up kita tengah dekat Arena Rawang. Sekarang 4 baru kita gerak. 4 lebih lah. Driver tak boleh pula lah. Driver boleh excited tu. Cepat lah driver. Belum sampai Tanjung Malim, hujan guys. Ini memang berbijak lah ni. Sampai pun kita. Pintu gerbang. Gerbang Tanjung Malim. Berat kalau sebelah kiri ada tol punya tempat rehat. Berarti saya mau kencing lah. Nak terkencing pula hujan-hujan ni. Berhenti tol jap Dah exit Tanjung Malim. Lepas gila guys. Jalan ni kan, kalau kita ikut Tanjung Malim, Proton City ke kiri. Kalau daripada sana tu, sebenarnya daripada Kuala Kubu Baru tau. Daripada Kalumpang. Yang jalan-jalan tu lah daripada Hulu Selangor. Memang banyak campsite kat sini sebenarnya. Kita sampai dekat Sempang Kampung Sekejap lah, ini orang punya pilihan model lah. Oh, mau tukar. Ayo, dia mau pakai offload Ini orang biasa-biasa menjalan dia tak mau punya. Belum lagi, jauh lagi. Okay, kita dah lalu jalan kampung guys. Sekejap lagi kita akan masuk off-road pula. Kita biarkan Eric di depan. Kami ni dua-dua tak pernah masuk sini. First time. Nanti baik hujan dah tak lebat guys. Lenyai. Sini pun dah ada chalet dengan campsite. Macam kebun Tengok pangkin api. Perhatikan juga signboard kanan-kanan Pak Mus. Nampak tu? Ini jambatan ni. Ada kereta parking pula kat jambatan tu. Jambatan tu one way. Okay, let's go. Jalan ni katanya ada lalu bawah. Kanan ni lalu bawah, off-road. Masuk air, lalu atas jambatan. Tapi abang lalu atas je lah. Kita punya berat lagi lebih ni. Ni kau nak lalu bawah tu sepatutnya. Nampak tu? Belah kanan tu. Eric patutnya lalu bawah belah kanan. Lalu bawah, bel. Okey, balik kita lalu bawah. Sebab dah kurang sikit, air dah tak ada. Makanan dah habis. Kan? Eric banyak laju Bila kita dah cakap, dia laju. Dia laju Maybe relax dia camping hari ni.
Ngam. Depan okey kah? Kan depan macam ada turun bukit lagi, okey kah? Sorang-sorang, you stay atas kah? Jangan turun lah, nanti orang beruntung langgar kita lah. Okey, Roger. Banyak mantap lah. Abang rasa guys, abang punya Eldora boleh lepas ni. Tapi kena tu lah. Kita akan melintasi sungai guys. Sangat mantap perjalanan ini. Kicap oh. Ni apa? Dia main sini kau? Tak. Woo! Kita sambung off-road kita guys. Tadi member sangkut guys. Ini pun bagi jarak ni licin. Tamam, boleh dekat-dekat. Ambil kanan. Lain kali lu depan lah. Tadi papasan tu biar kita depan. Oh ni yang jaga tamek tu.
Usul batu. Kita nak atas ni. Ni lubang. Lubang kuat dalam. Tekan lagi sebelah. Ada orang. Baik ha. Adakah itu dia punya? Macam tak. Cuba tengok tak? Okay, apa? RM10. Wow, banyak air tu. Go and check. Sikit lagi buddy, almost there. Kita masuk hujan memang berkicap lah. Eric tanya tadi nanti lalu pergi tu juga memang tak ketut kan. Pintu pagar telah tersedia untuk kita. Alhamdulillah telah sampai ke campsite Pak Mus. Mana ni? Ni. Kawan-kawan, inilah tapak campsite kita. Apa yang ni rumput okey kan? Setelah mengharungi beberapa cabaran, akhirnya kita sampai. Hujan lagi tu. Hujan non-stop kan. Kita setting dululah. Sini. Cuma barang kemah dalam tu. Yeay, dah sampai. Hore. Hujan tak berhenti lagi ni. Hujan tak berhenti. Kita kena pasang kita punya dome, kita punya fly sheet. Yang side awning dah settle. Halfway guys, halfway.
Kemah terpaksa kat sini lah. Sana tak boleh lah. Sana ada dahan reput. So kemah kami kat sini. Kemah bro dekat sana. So kita akan enjoy kat sini. Wow. Penuh. Kita tak dapat yang lebih wild kat sana tu. Kita dapat kat sini. So ni tapak A Pasang lampu dulu. Kan yang paling malap je. Sini banyak nyamuk ni. Tu dia. Okay, kita mandi dulu. Sana dah buka dia punya cube dahsyat. Dah macam kepompong. Yang sana chef macam biasalah. Dia masak dulu. Masak sedap bang Satu kepala malam ni RM15 Tak ada hal lah. Murah sangat RM15. Apa nak cakap saja. Janji masak. Nasi lemak ke? Sambal je. Mau nasi lemak saya pagi lah? Mantap kali. Air manis potong kaki. Cheat day ada cheat day lah. Cheat day Cheat day lah. Oi, marilah. Malam sudah jogging. Mana Black? Mana Black? Hayang. Sudah jogging 6 km lah. Kalau tak ada kicap jalin apa jadi? Kita terpaksa batalkan ekspedisi ni. Gua punya kicap apa? Kicap jalin kat kot. Kau dah tukar baju sebelum mandi. Ke mana tu? Dia jatuh tadi tu kicap kan. Orang tu jalan guling-guling. Masa untuk tidur guys. Kita punya member ni macam kapsul masa. Dia nak berangkat ke angkasa lepas. Hampir 12 malam. Breakfast dulu guys. Pagi ni tengok-tengok dah ada satu family kat sana. Dekat B rasanya. Buat apa ni guys? Rebus telur. Telur lah. Apa beza? Ada teka-teki Apa beza telur putih dengan telur coklat? Aku yang letak, aku tahu lah. Apa beza dia? Yang putih tu telur kampung. Tak sejuk je tu. Kita jauh sikit lah daripada sungai ni. Tu dia. Okay guys, hari ni kita sarapan telur rebus. Telur rebus, ada cili, ada kecap, kacau-kacau. Kita tengok lebih sun. Ni, nama apa? Nama apa? Alamak. Spaghetti lah dia pagi. Alamak, telur kita dah jadi telur full. Lama sangat, tunggu. Aduh, full. Tapi lepas tu terus kena Ni tak cukup ni. Kena makan spaghetti sikit. Member kita sampai dengan all wheel drive nya. Selamat tiba pagi ni. Dia nak cakap ni. Dia campsite dia B kot. Mantap, tak berkicap pun. Bersih je. Kita malam datang masuk hujan bang. Hujan sedang turun. Napi ni boleh? Letak kat leher. mana muat dul. Boleh lah. Nak masuk kat mana kita ni?
Dah tua bangka pun main RC. Ini safe house dia. Nampak? Ini ada orang jaga. Ini tandas dia. Pelampung boleh sewa. Masa untuk mandi guys. Ini air dia cantik. Kalau tak hujan air dia memang cantik. Jernih. Tengok. Ini memang list lah. Tapi itulah, nak masuk ni kurang-kurangnya all wheel drive lah. Kereta memang tak boleh lah. Bersih kan? Jom. Menyelam. Ini besar tapak tangan abang. Ni panggil katak buru. Tapi ni spesies rare kat hutan lah. Mantap kan? Kena ambil gambar ni. Best lah air dia. Air dia quality. Jernih. Lain kali Next. Kita kena booking awal lah. 4 hari ini baru Setup macam ni paling kurang 3 hari 4 hari. Rugilah setup macam ni sehari je. Letih tu. Letih nak pasang lagi nak tanggal satu cerita bercerita. Kita nak masak tengah hari. Apa dah ni? Kita ada chef. Chef kita tengah buat apa? Workshop memasak. Tengok. Ada dia punya ni. Peserta dia. Bayar kelas ni, kelas berbayar. Masak apa je? Hari ni kita ada ayam Ayam ni dia perap. Dengan perapan sedap. Lah. Wangi bau. Betul. Lain macam Nak tahu teknik yang saya gunakan hari ni adalah teknik rebus sampai kering. Dan kita akan grill dia. Selepas kering tu kita akan nampakkan dia seolah-olah ayam ini dipanggang. Dah rebus sampai kering, grill kan? Yes, nampak. Betul proses dia. Nampak. Bila kita biarkan dia kering nanti wangi dia masuk dalam video lah, Jeff. Cantik, memang cantik. Okey, teruskan je. Saya dah lapar. Nanti kita tunggu result ya. Okey. Ayam kita sudah siap. Betul lah. Kita akan angkat dia. Tengok ni macam ni. Nampak. See? Dia lebih sedap daripada kita grill. Dengan teknik ni dia lebih sedap daripada grill. Sedang kanan. Okey, next menu kita yang ketiga adalah telur goreng telur dadah lah. Telur dadah biasa je. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, teknik telur dadah ni pula, tuan-tuan. Okey, tak pikot tak apa. Kacau je dia. Supaya dia punya Texture dia tu akan kekal lembut. then masukkan dia punya. Kita taburkan dia punya cili bawang yang kita suka lah. Agak unik cara masak telur dadah ni. Ya. Dia lain sikit daripada biasa. Saya tak pernah nampak lagi cara macam ni. Yes. Ini memang rasa dia akan dilute all together lah orang kata. Sebab kalau kita gaul cili ni seawal, kita mungkin akan tuang cili tu, tempat dia tu akan tak sekata. Kalau macam ni kita boleh letak dia macam pizza tu. Tapi bayangkan Bai jual aiskrim boleh masuk sini. Dia tanya betul lah. Kita yang bawa 4x4 pun berair buntut. Bai jual aiskrim relax je datang ni. Tengok. Motor bersih dah. Bai, macam mana you boleh lalu you punya motor bersih? Yalah. Tengok. Sudah bersih. Ini jalan banyak teruk, you relax saja, motor tak kotor. Orang ini macam
Saya tak mau kawan ni video banyak kuat lagi lah. Macam mana ya boleh? Kita orang 4x4. Satu video 15,000 tau. Tengok kita punya 4x4. Semalam sangkut lagi. Tu bersih lah. Pandai lah you. Okey, satu. Aiskrim guys. Telur dadah siap. Telur dadah siap. Ui, tengok dia punya tu. Wap dia. Gedik-gedik je lah. Mantap lah chef. Memang A lah chef kita ni. Tak sia-sia kita bawa dia pergi camping. Tapi yang penting, apa yang kita makan adalah perlu seimbang dari sudut protein dan juga nutrien dia. Kita ada telur, kita ada ayam, sayur. Cukup. Nasi kita dah masak awal guys. Tapi nasi sejuk lah. Tak ada masalah nasi sejuk. Masalah. Lauk panas. Lauk panas. Okay, mari makan. Tapi ada aiskrim ni macam mana ni? Aduh, Makan potong ah. RM5 guys. Kau rasa menyesal tak? Nasi yang baik Dia orang letak belanja. kau dia bagi. Yang ada pula tu Daddy Cool tu, dia pergi belanja semua. Sekali bayar kena RM5 tu. Apa nak buat? Makan je lah. Nasi duri. Minum petang makan burger special. Lain macam. Itulah camping ni benda tak ada diduga. Chef tengah sibuk masak. Dah maghrib masih ada orang masuk. Situ pun dah ada orang. Sana dah ada mungkin 5-6 orang belah sana. Oh, tu dia. Yeah boy. Mereka sampai lagi. Hari Sabtu ini meriah sikit lah. Ini sardin malam ni. Sardin, kentang. Kentang fries ni kan? Ya, tak kentang kita potong. Kita potong ni, kita potong. Macam fries Tak nak nasi. Nasi jangan sampai hangit. Air mesti kurang, lembek tak apa. Hai, chef kita ni betul-betul sibuk. Macam-macam dia masak ni. Tak sia-sia abang hire chef. Awak ni rajin lah. Abang hire kan. Memang saya sesuai lah bawa awak pergi camping. Next trip jangan lupa follow saya. Tengok macam-macam menu dia buat. Macam jual kat pasar malam. Macam nak berniaga. Abang ni ada experience berniaga pasar malam. Payahlah dia. Abang kalau bagi orang makan ni, jarang abang mengecewakan. Macam-macam guys. Tengok. Memang tak boleh lapar. Bukan tak boleh lapar, tak pernah lapar. Kalau dia ada camping, tak pernah lapar. Kalau kat rumah kita ada juga. Macam kat tempat kerja kita ada rasa lapar kan. Kat rumah kita ada rasa lapar. Kat sini, kalau dia ada, muka ni ada, tak lapar tu. Tak sekali guys. Ini suasana guys. Background kita bunyi cengkerik kan. Ni baru bachelor camping. Ada lagi. Last. Tetap berbazir tu. Ini Chef X-Men. Dia gunakan mata yang Tak nampak muka ke? tak nampak muka. Mata dia tu berkilat tu. By the way tu, lampu tu ada kat TikTok Shop abang. Dia umpama meniaga lah kan. Ini customer tengah menunggu masakan. Belum siap lagi. Order dah order dah. Abang dah ambil order tadi. Tapi belum hantar ke meja lagi lah. Sebab chef tengah sediakan order dia orang. Customer abang pun limited. Jadi baik-baik lah semua. Behave semua dengan lapar. Bukan awal sangat. Nanti pukul 9 dah lapar semua. Walaupun camping kerja jalan ni. Remote, online. Semua. Kerja jalan. Camping juga. Kerja juga. Duit kena cari. Bukan camping saya. Sambil bercamping pun close deal berapa banyak dah hari ni. Tapi itulah. Tak ada apa kita panggil. Tak ada bulan, moon tak ada. Sebab cuaca dia tergelap, hujan. Steady as. Tu, order dah sampai. Siapa order ni tadi? Cik marah. Itu cara dia sebab dia panas tau. Depan pun naik. Okey, kita makan malam hari ni.
Ya. Meriah tak meriah macam ni makan? Ha. Jom makan. Tafadhal. Ya, bismillah, bismillah. Baru sedap macam ni. Tutup lampu tu terang macam lah. Ini Itu kalau Chef X-Men. Okay, nampak Kalau apa? lelaki Satu. kalau lelaki berkumpul untuk menjaga diri sendiri, cemerlang kau. Cemerlang terpaling. Tengok. Dia kalau ada bini je termalas. Kan? Aduh. Itu statement yang sebenar. Kalau survival mode on, Aha. Tak ada hal lah. Tidur berdiri, makan tak ada pun tak apa. ada hal. Tapi sekali makan tengok. Ha. Gila kau, tak lapar tau. Nasi Main-main penuh. ke? Nasi tadi penuh ni. Tengok. Macam kita orang ni balik daripada buat kerja kontrak tu. Pirana macam pirana. Sebab dia punya enjoyment dia tu. Habis kita punya lampu settle. Oh, ini kuat ni. Ini memang tahan lah. Kita breakfast dulu guys. Simple-simple je. Ini bachelor camping. Tengok. Pergi mandi lagi sebelum kita balik, sebelum tengah hari. Sehari satu tapak RM50. Dia tak kira kepala. Kira satu tapak kemah lah. So kalau dua tapak kemah 100 lah. Buat campsite Pak Mus ni memang agak sukar lah dia akses oleh kereta biasa. Dia sama ada all wheel drive yang tinggi ataupun 4 wheel drive. Ini memang tak ada hal lah. Tengok ni. Ni suasana yang macam ni pun kira satu tapak. Boleh parking kereta sebelah. Motor memang tak ada hal. Jiran kita ni mungkin tengah hiking kot. Sebab dia punya pelampung flamingo ni ada. Ush. Ini tanda apa guys? Kalau hujan lebat, air boleh naik sampai sini. So sini ada kepala air. Tapi memang ada alert lah sebab ada orang jaga. Just for our precaution. Tengok, just in case ketinggian air. Itu dia. Jika hujan lebat berterusan, boleh jadi. Macam kereta ni lepas tu. Kereta macam ni boleh lepas tengok. Sebab ni all wheel drive. Mungkin sometime ada sagat sikit lah. Kita kemas-kemas, makan tengah hari, balik. Makan tengah hari. Hari ni kita Mantap, masak. mantap. Kita masak, nasi Masak. dah siap goreng, nasi dah siap masak. Sambal. Kita nak buat sambal telur. Sambal telur. Now kita akan masak dia punya sambal dulu lah. Bau dia wangi lah chef. Ini nugget je mana? Nak masuk dalam ni ke? Tak. Tak Nanti dia akan menyerap
Wah, rugi. Tu ada cili potong ni tu. Cili potong kita nak tengok sambal lah. Oh. Ini Tak bukan ada. ringan dah ni, berat dah ni. Rasanya pergi berat balik berat sebab berat kat perut lah. Berat mata mandang, berat lagi perut yang memikul. Sama makrun yang muka. Hari ketiga kita ngam-ngam. Ada lagi dah. Cap ada lagi cap? Kalau tak ada kita jalin. Sedap. Batal kan mesti. Patut batalkan sebelah sini. Memang sedap kita menu tengah ni. Walaupun telur dan nugget tapi ada sambal pula tu. Nasib baik Racah ada tengah saya je Nanti kita camping lagi Memang padu. Saya bawa sambal lagi. Sikit lagi, hampir selesai. Tengah hari, ngam-ngam. Settle guys. 3 hari 2 malam di Pak Mus Wild Campsite. Kita nak gerak. Macam mana kita dapat, macam tu kita tinggalkan. Bersih, clear, everything. Kami 2 jentera dan 6 orang. Pak Mus Wild Campsite approve. Okay, kita off-road lagi keluar. Ada sepatah 2 kata pada kawan-kawan? Sepatah 2 kata? Oh, sepatah. Sepatah. Okey. 2 kata? Tempat ni sebab dia ada line telefon. Ada line telefon Bukan apa, senang sikit sambil-sambil nak pantau kerja kan. Dia punya orang kata laluan pun Laluan not dia bad. lebih mencabar. Mencabar kan. Malah kita masuk dalam keadaan hujan. Ya. Tengok kereta macam mana kan. Saya daripada wakil Pak Mus dapat satu stiker lah, approve. Terima kasih. Terima kasih datang tempat bapak kita ya. Terima kasih datang ke campsite kita. Jom sikit. Selesai kita punya camping. 3 hari 2 malam Pak Mus Wild Camp. Suspicion kita kuat je. Suspicion. Ini mistake ni. Wow.
ngam. Mana dia? Ni lah, kita lalu semalam. Alhamdulillah guys, selesai kita punya pertempuran. Off-road pun mencabar juga lah bagi kita orang yang newbie ni. Tapi not bad lah. Campsite Pak Mus ni kita akan pergi lagi insyaAllah. Kita enjoy. Terima kasih. Assalamualaikum.